Salah satu bermula 3 perkara ni dengan amalan. Salah satu bermula 3 perkara ni tuhdimul mar'atu. Tahdimul mar'atu mutuhlah oleh perempuan baitaha akan rumahnya. Sebab 3 perkara ni lah orang betina ni nak utuh, orang nak selerak rumah tangga. 3 perkara ni orang betina dengan molek orang betina. Orang jantan pun kena dengar untuk supaya boleh royak pada orang betina kita. Salah satu bermula 3 perkara ni tahdimu al mar'atu mutuhlah oleh perempuan baitaha akan rumahnya. Jadi sebab 3 perkara ni orang betina ni sebab bayi utuh rumah tangga. Apa utuh rumah tangga? Selerak. Kita kecek. Selerak rumah tangga tak senih. Duduk rumah tangga tak tenih. Kalau ada retina ada 3 perkara ni boleh baiki retina. Retina. Kalau tak itu pun retina tak mari tok laki klik royak 3 perkara ni. Sipu lagi lah 3 perkara ni belakang dah ngaji sini. Takut talkat tu. Rumah tangga saya ke luruh pi. Luruh. Sepak kepala tangga luruh pi 3 perkara ni. Satu ke apa? Dengan molek satu al-inad. Inat ni mana perempuan yang degil. Perempuan yang kerah kepala. Kerah kepala. Inat ni mana perempuan kerah kepala. Kerah kepala tak turut untuk laki. Untuk laki buat salah ngepek sikit cetung tak turut. Tak panggil rumah tangga selerak lagu tu. Untuk laki nasihat kita tak kecek dah. Untuk laki ni oyak jalan molek dah. Salah oyak nasihat sikit cetung tak nanuk, tak gula, tak kecek dulu. Retina lagu ni tak seni rumah tangga, utuh rumah tangga. Jadi kena ubah perangai retina we. Dia royak nasihat kita jangan kerah kepala. Ni duk degi. Kita orang perempuan ni. Nak turut tu laki wajib taat pada tu laki ni maklum dah. Yang kedua al-asabiyah tu. Perempuan yang asabiyah. Tak seorang panggil asabiyah ni orang panggil perempuan yang taksub. Nasa rumah tangga. Asabiyah ni orang panggil taksub. Apa taksub? Retina yang pergi pekak. Aku anak nayuk. Aku bini nayuk. Aku anak tu guru. Aku bini tu nebek. Aku bini tu menek. Selerak tino lagu ni. Kalau dah mai pergi asabiyah, orang panggil asabiyah ni orang panggil bertaksub dengan diri dia. Dia tidak taksub. Orang panggil tino yang pergi pekak ya. Aku bini tu menek tak herah. Misalnya kita kata, aku bini tu nebek aku tak herah orang kampung. Jangan lagu tu rumah tangga selerak lagu tu kalau dia pergi pekak lagu tu. Ya kita manusia ni dia pergi pekak ngalah. Pekak hak tu hai bagi tu nikmat dia. Nikmat Allah Taala begitu situ. Kita ni kenal diri kita ni manusia. Ya. Dia manusia ni tak boleh tinggi pergi mari. Tak boleh tinggi pergi mari. Nama ke Adam. Kita ni nak cucu tu ada. Kita ni anak cucu tu ada. Dia anak cucu tu ada ni mana? Ada ni baik mana? Ada ni baik daripada mana adimul ardi mana bombing sama rata. Tu ada no ya mana ada ni. Ada ni tanah sama rata itu si tinggi. Tapi itu perempuan yang asabiyah ni asabiyah mana perempuan yang berpegang dengan pekak ni menasa rumah tangga juga. Ingat molek retina. Kita jadi bini tu meneh alhamdulillah kumujulah Allah Taala akak pekak dia. Bini nayuk, anak nayuk, anak toke tu, anak boh tu macam-macam. Jangan dia asabiyah dia panggil. Temu ngawai kena tegur. Temu ngawai kena hormati sama-sama manusia. Jangan dia pergi pekak. Kalau kita dah pergi pekak lagu tu menasa utuh rumah tangga ke tahdimu ni mana utuh rumah tangga. Ingat tu biasa. Dia kena buat jadi biasa. Tiga perkara. Yang tiga irtifa'us sauti. Ni orang betina irtifa'us sauti mana orang betina derah suara. Wow. Suka dia suka dengar habis di kampung. Lah tina lagu tu utuh rumah tangga dia panggil. Orang betina dia suka derah sangat. Dia suka sangat. Orang jantan tak boleh suka dia sangat. Dia suka ni dia bagi 3 ayat hukum suka ni. Nama dia tak suka dah. Yang pertama orang panggil suka para nabi. Orang panggil tabassum. Tabassum ni orang panggil suka dengan jalan senyum. Senyum nabi dia tak suka berdahah nabi. Senyum gitu ya. Yang kedua orang panggil suka dhahkun. Dhahkun ni orang suka klik koh ya. Bunyi enggak suara tapi paling suara koh. Yang ketiga suka koh-kohah. Koh-kohah ni orang panggil irtifa'us sauti.
menderahkan suara. Oh ni tak boleh getina lagu ni. Kalau getina ada sama bini kita lagu tu pakai selerak tak senang mah tangga lah. Boleh suka getina tapi nyelu suka derak. Nyelu suka ni orang dengar habis. Dia macam minum lah suka lah tu. Kenal selalu dah. Dia kira itu kan panggil itu tu. Memang dah suka baik tu macam-macam lah. Dia mah kena jangan kena prap siang sikit. Kena prap siang suka sikit kita getina boleh suka. Kecek boleh kecek tapi jangan irtifak ni berderah suara dah. Allahu Akbar dah. Kita fikirlah kita tengok 3 perkara ni. Kalau kita ada 3 perkara ni, kita tu utuh rumah tangga kita, tak selamat, tak ada rahmat rumah tangga kita tina masa tu. Bahaya tu.